Minasyaitonirrajim. Fala uqsimu. Fala uqsimu. Fa maka. Lam ni. Lam ada makna nafyun. Ada makna tanbih. Ada makna taukid. Biasa yang kita tahu ialah la tu bermakna tidak. Limaza la tazhabu ila masjid? Kenapa kamu tidak pergi ke masjid kan? Jadi la biasa yang kita tahu ialah makna tidak ataupun penafian. Tapi ada juga la yang bermakna lain, iaitu tanbih. Tanbih ni makna lam yang bermakna peringatan. Kalau nak terjemah, ingatlah. La tu maknanya ingatlah. Begitu juga la ada juga makna dia taukid, iaitu penegasan. Kalau kita terjemah makna dia pasti, sesungguhnya aku bersumpah. Dan pendapat yang paling kuat, tiga-tiga ni ada pendapat dia. Kalau nafi dia kata apa? Maksud dia Allah berkata, maka aku tidak bersumpah. Bunyi pelik kan? Allah nak bagi tahu dia tidak bersumpah. Maksudnya, aku tidak perlu bersumpah dengan semua ciptaan aku sebab semua ciptaan aku cukup jelas menunjukkan kewujudan kebesaran aku. Itu makna tidak. Tapi bunyi peliklah, kenapa Allah bagi tahu dia tak akan bersumpah? Maka sebab itulah pendapat yang paling kuat ialah lam di sini untuk tanbih. Tanbih ni makna nak tarik perhatian. Ingatlah. Dengarlah. Apa dia? Aku akan bersumpah. Dan juga ada pendapat mengatakan taukid, iaitu Allah nak tegaskan, maka sesungguhnya aku bersumpah. Jadi pendapat yang paling kuat ni tanbih. Ingatlah. Uqsimu, aku bersumpah. Okey, soalan, kenapa banyak ayat Al-Quran yang Allah bersumpah? Wad-duha, wal-fajri, wal-asri, wal-syamsi. Kenapa Allah bersumpah? Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran. Pertama, dia sebab dia Tuhan, dia berhak nak bersumpah dengan apa saja. Dia Tuhan. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk tak boleh pertikaikan. Dan kita pula, sebab kita sebagai makhluk ataupun hamba, kita tidak ada hak nak bersumpah. Kecuali bersumpah dengan nama Allah sahaja. Wallahi. Dan kalau kita bersumpah dengan selain daripada Allah, hukumnya syirik. Contoh kita bersumpah demi bapakku, hukumnya syirik. Demi hartaku, hukumnya syirik. Tapi Allah boleh bersumpah dengan apa saja makhluknya. Kan? Okey. Satu. Yang kedua, kenapa Allah banyak bersumpah dalam Quran? Sebab dalam Allah bersumpah itu, Allah nak bagi tahu kebesaran dia. Allah nak perkenalkan dirinya. Melalui apa dah? Makhluk yang dia bersumpah. Wasyamsi, demi matahari. Yang menunjukkan kehebatan Allah. Kalau matahari hebat, besar, maka penciptanya lagi hebat. Wal asri, demi masa. Allah nak menunjukkan kehebatan Allah mencipta masa. Di sini Allah bersumpah dengan apa? Maka ingatlah aku bersumpah bisyafaq. Dengan syafaq. Apa makna syafaq? Apa dia? Al-humrah allati takunu ba'da ghurubi asy-syams ila dukhuli waqtil isya. Okey, maksud asy-syafaq ialah al-humrah. Al-humrah apa dia makna? Warna merah. Warna merah. Warna kemerahan allati takunu yang berlaku selepas ghurubi syamsi, selepas matahari terbenam. Dah masuk maghrib tak? Okey. Sampai bila ni syafaq ni, waktu syafaq?
ataupun warna merah. Warna merah ni sampai bila? Ila dukhuli waqtil isya'. Sampai masuk waktu isya' habis. Bila hilang dah warna merah, makna waktu isya' dah masuk. Berapa lama ni? Lebih kurang 1 jam ataupun kurang daripada 1 jam. Jadi syafaq ialah bermula daripada masuk waktu maghrib sampailah masuk waktu isya' berakhir. Okey. Syafaq juga ada makna yang kedua. Ini makna pertama. Makna kedua ialah ar-riqqah. Ar-riqqah. Riqqah ni makna halus, lembut. Halus ataupun lembut. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij ayat 27. Surah Al-Ma'arij ayat 27. Okey, apa dia ayat tu? Allazina amanu kan? Allazina wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Jadi syafaq yang kedua makna ada riqah. Contohnya, riqah ni makna halus, lembut, sensitif, kan? Jadi contoh dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 27. Allah kata apa? Wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Apa maksud dia? Dan orang-orang yang beriman, mereka terhadap azab Tuhan mereka, mereka mushfiqun. Mushfiqun daripada syafaq. Iaitu hati mereka rasa halus, rasa sensitif dan takut pada azab Allah. Jadi mushfiqun daripada syafaq. Hati yang halus saja yang akan takut dan akan menangis bila memikirkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang beriman, mushfiqun. Lepas tu kata Imam Hasan Al-Basri, orang beriman, lepas dia buat amal soleh, apa sikap dia? Mushfiqun. Makna lepas beramal soleh, dia rasa takut. Takut apa? Takut amalannya tak diterima, takut amalannya ada masalah, riak dan sebagainya. Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang jahat, orang yang tak beriman, lepas buat dosa, dia rasa apa? Rasa tenang. Berlawanan dengan mushfiqun. Bila dia tak solat pun, dia rasa happy je. Itu tanda dia tak beriman kepada Allah. Okey. Jadi, apa kebesaran Allah? Kebesaran Allah dalam Asy-Syafaq ialah Allah boleh menjadikan warna merah yang cantik. Betul tak? Ramai tak orang ambil gambar ketika waktu tu? Kan? Ramai. Sampai tak solat maghrib kan? Sebab apa cantik? Dia masalahnya manusia, dia tengok tu cantik. Tapi dia tak berfikir lebih daripada itu. Apa dia? Kalau dia fikir selapis lagi, kalau syafaq tu dah cantik dan menarik, maka pencipta dia lagi hebat, lagi indah. Maknanya kalau dia boleh seronok tengok syafaq, maka bila dia menghadap Allah yang mencipta syafaq, sepatutnya lebih khusyuk, lebih lama sepatutnya. Tapi dia tak berfikir sampai situ. Dia berfikir macam orang kafir je. Dia tengok seronok kat depan, habis. Sebab matlamat dia nak seronok, bukan nak cari siapa pencipta. Okey. Dengan warna merah.